Sebelum 1917, Palestin berada di bawah Empayar Uthmaniyah selama lebih 400 tahun. Yahudi pula, mereka tiada negara tapi kuasai ekonomi dan kewangan dunia. Tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus. British dan Uthmaniyah terlibat. British perlukan bantuan kewangan dan sokongan kenderaan daripada US. Maka lahirlah deklarasi Balfour, iaitu aku janji bahawa Palestin akan diserahkan kepada bangsa Yahudi. Perang Dunia Kedua tamat dan kerajaan Uthmaniyah tumbang. Palestin kemudiannya diserahkan kepada British dan penghijrahan Yahudi secara besar-besaran bermula. Penduduk Palestin marah atas penghijrahan beramai-ramai ni. Beberapa rusuhan berlaku dan yang paling besar ialah Great Arab Revolt 1936 yang menyebabkan kematian ratusan Yahudi tapi ribuan juga rakyat Palestin terkorban. Yahudi kemudiannya menubuhkan organisasi tentera sendiri iaitu Haganah, Irgun dan Lehi. Negara Palestin ini dikuasai oleh British. Tapi bangsa Yahudi dibenarkan untuk menubuhkan tentera sendiri, manakala penduduk Palestin tertakluk pada undang-undang British. 14 Mei 1948, British mengumumkan kemerdekaan Palestin. Tapi dia orang tahu negara itu akan diduduki oleh Yahudi yang siap dengan ketenteraan mereka yang lengkap. 14 Mei merdeka, 15 Mei Yahudi melancarkan Perang Nakba yang menakluk 78% tanah Palestin. Dari sinilah bermula segala-galanya.